Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ada orang lah. Kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar hadirin sekalian? Moga semuanya sentiasa sihat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ada saya sebutkan orang yang tak solat ni macam tak ada gunanya. Adakah hadirin sekalian bersetuju dengan pandangan saya? Mari dengar perkongsian saya. Jom kita solat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, "Iza sami'tan nida'an fa'ajib da'iyallah." Yang bermaksud apabila kamu mendengar azan, maka segeralah penuhi panggilan Allah itu. Pada zaman ni, terdapat ramai umat Islam yang tak kerjakan solat. Kebanyakannya ni ada yang main motor dan sebagainya. Mereka ingat solat ni tak penting. Padahal solat ni adalah ibadat terpenting dalam Islam. Apakah erti solat? Solat bererti beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Solat ni juga merupakan amalan yang pertama sekali disoal di hari kiamat. Macam tu. Ajaran Islam meletakkan solat sebagai tiang agama. Ini bermakna jika tiang tidak didirikan, maka seolah-olah kita telah meruntuhkan agama kita. Oleh itu, sekiranya banyak amalan lain kita lakukan tapi tidak mendirikan solat, ianya umpama kita mendirikan rumah dengan bumbung, dinding dan sebagainya tetapi tidak didirikan tiang pada rumah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Ibadah fi Al-Islam telah menceritakan antara tanda yang menunjukkan kedudukan solat itu tinggi ialah ianya difardukan di langit berbanding dengan ibadat-ibadat lain yang difardukan di bumi. Nabi SAW telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kefarduan solat secara langsung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin sekalian, solat dalam kehidupan seorang Muslim bagaikan alat pemangkin ataupun penggerak. Nabi SAW pernah menyebut 800 tahun sebelum kejadian berlaku, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang memimpinnya pula adalah sebaik-baik pemimpin, manakala pasukan di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Sejarah telah membuktikan Sultan Muhammad Al-Fatih dan tenteranya telah pun menguasai kota Konstantinopel dengan kerana keteguhan dan keyakinan mengamalkan ibadat solat. Oleh apa hadirin sekalian? Ini kerana dengan melakukan solat, mereka akan menjadi insan yang taat, berani berdisiplin dan berkeyakinan tinggi. Pakar kardiologi Pusat Perubatan Universiti Malaya, Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad dalam kajiannya mengatakan, posisi sujud dalam solat dapat mengurangkan 10 kali denyutan jantung dalam solat. Katanya, kadar denyutan jantung dalam nominal ni dapat menyihatkan tubuh badan kita. Hadirin sekalian, kadang-kala Allah ni dia datangkan kesempitan dalam hidup kita, macam masalah rumah tangga, anak-anak sakit lah, kereta rosak lah, duit hilang lah dan sebagainya. Tapi bila kita semak dan kita imbang, ini berlaku kerana rezeki yang kita dapat tidak berkat kerana meninggalkan solat ataupun meringankan solat. Jadi para hadirin sekalian, kali ini saya ingin menyeru, janganlah kita meninggalkan solat tanpa ada rasa berdosa sedikit pun.
pelbagai alasan yang kita beri. Macam tak larat lah, tak larat lah, tak ada masa lah, nanti tua saya buat lah. Masya Allah. Selalunya pada waktu maghrib ni lah ramai tak solat. Apa sebabnya? Drama pukul 7 tu lah. Oleh itu, bagi mengakhiri saya punya perkongsian pada hari ini, saya ingin merangkapkan sebuah pantun. Jangan kita tinggalkan solat, kerana solat tiang agama. Hidup mesti bermuafakat agar harmoni sepanjang masa. Oleh itu, para hadirin sekalian, marilah kita mentaati segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan istiqomah mendirikan solat agar hidup kita aman dan bahagia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.